Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek faraid, iaitu masih dalam bab 2 tentang pustaka Al-Jaddu wal Ikhwah. Pada pertemuan sebelum ni kita dah belajar apa itu Al-Jaddu dan Ikhwah. Al-Jaddu artinya datuk dan ikhwah tu adalah saudara-saudara kepada si mati. Okey, sebelum kita teruskan kepada pusaka tiada ahli furud, kita ulang kaji sedikitlah tentang apa itu Al-Jaddu Ikhwah. Pengenalan yang pertama, kaedah pembahagian pusaka atuk apabila bersama saudara, iaitu adik-beradik. Adik-beradik ni adik-beradik si mati lah. Okey, untuk datuk tersebut hanyalah datuk sebelah bapa, datuk seibu sebapa ataupun datuk sebelah bapa sahaja. Okey, untuk saudara pula, untuk saudara iaitu ikhwah adalah saudara saudara pula adalah adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa sahaja dengan si mati. Tak kisahlah adik-beradik tu lelaki ataupun perempuan, yang penting dia seibu sebapa, sama ibu sama bapa ataupun sebapa sahaja. Kalau adik-beradik seibu, dia tak termasuk dalam ikhwah yang kita akan belajar ni lah. Okey, penyelesaian pusaka Al-Jaddu Ikhwah wal Ikhwah dia terbahagi kepada dua jenis, dua situasi. Yang pertama, tiada ahli furud, dan yang kedua, ada ahli furud. Kalau tiada ahli furud, dia boleh terjadinya dua keadaan. Satu, muqasamah, iaitu pembahagian secara sama rata, ataupun 1/3 kepada datuk ni. Seandainya ada ahli furud, ada tiga situasi lah. Yang pertama, muqasamah, pembahagian secara sama rata, ataupun yang kedua 1/3 kepada datuk, ataupun yang ketiga 1/6 harta diberikan kepada datuk. Okey, contoh ahli furud. Contoh ahli furud, yang ni contoh sebahagian ahli furud. Yang pertama, suami. Yang kedua, isteri. Yang ketiga, ibu ataupun nenek. Yang keempat, anak perempuan. Yang kelima, cucu perempuan daripada anak lelaki. Ini antara ahli furud ada 5 ni. Okey, kita teruskan lagi kepada ni yang macam tadi saya terangkanlah, muqasamah iaitu pembahagian sama banyak, sama rata kepada datuk dan saudara, ataupun situasi yang kedua diberikan 1/3 kepada datuk. Okey, kita teruskan kepada penyelesaian pusaka Al-Jaddu wal Ikhwah. Okey, sekiranya tiada ahli furud, siapa ahli furud? Tadi kita dah sebutkan siapa ahli furud: suami, isteri, ibu, nenek, anak perempuan tu. Okey, yang pertama sekali tentang muqasamah, iaitu pembahagian sama banyak ataupun sama rata kepada atuk dan saudara. Yang kedua, 1/3, iaitu kita panggil sulusul mal. 1/3 daripada harta tersebut diberikan kepada datuk. Okey, contoh kepada dalam situasi ni dia ada 5 masalah. Ada 5 situasi, 5 masalah. Okey, kita mungkin pergi kepada masalah pertama dan masalah kedua lah. Untuk situasi yang pertama ni, si mati meninggalkan datuk dan seorang adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik kepada si mati lah. Okey, disebabkan muqasamah ni sama banyak, makanya harta tersebut diberikan sama rata lah. Untuk datuk dapat 1/2 daripada harta tersebut, dan adik-beradik lelaki sebabkan dia seorang je, maka dia pun dapatlah lagi baki daripada harta tersebut.
Makanya dalam situasi ini datuk akan dapat 1/2, iaitu dia lebih banyak berbanding dengan 1/3. Okey, cara yang kedua ataupun pilihan yang kedua, datuk mendapat 1/3 sebab dia tak ada ahli furud. Kalau dia ada ahli furud, contohlah si mati tu ada meninggalkan suami ataupun isteri ataupun anak perempuan, makanya dia bertukar kepada 1/6. Dekat dalam situasi ini, dia datuk dan hanya ada adik-beradik lelaki seorang sahaja. Maka datuk dapat 1/3, baki daripadanya iaitu kepada adik-beradik si mati mendapat asobah. Asobah ni baki daripada harta-harta tersebut. Contohlah, kita bayangkan ada RM9, mudah fahamnya ada RM9, RM3 dapat kepada datuk dan bakinya RM6 dapat kepada adik-beradik, iaitu yang lelaki, seorang adik-beradik lelaki seibu sebapa ni. Dalam situasi 1/3 ni, datuk dapat kurang lah, dia dapat hanya 1/3 daripada harta tersebut, manakala bakinya diberikan kepada adik-beradik lelaki tadi lah. Okey, untuk masalah yang kedua, situasi yang kedua, ada datuk, ada seorang adik-beradik perempuan, bukan lelaki yang lelaki yang tadi, sekarang ni perempuan pula. Ada atuk dan ada seorang adik-beradik perempuan. Okey, yang ketiga ni Baitul Mal. Baitul Mal ni apa? Baitul Mal ni Saki bagi untuk mudah kita fahamnya, Baitul Mal ni tempat untuk kumpul harta-harta orang-orang Islam lah, Baitul Mal. Sebab kenapa bakinya masuk dalam Baitul Mal? Sebabnya dia tak ada anak lelaki ataupun dia tak ada yang penghabis harta dalam situasi inilah. Ada atuk, hanya ada seorang adik-beradik perempuan saja. Okey, untuk pilihan yang pertama, dia contohlah dia memilih muqasamah iaitu sama rata, maka atuk dia dapat 2 bahagian. Dapat 2 daripada 3 harta tersebut. Manakala adik-beradik perempuan tu hanya dapat 1. Yang kenapa atuk dapat 2? Ini berdasarkan daripada dalil faraid. Daripada awal-awal kita ada belajar sebelum ni, lelaki dia akan dapat lebih berbanding perempuan. Sebab itulah atuk ni dia dapat 2, sedangkan seorang adik-beradik perempuan tu hanya dapat 1 sahaja. Maka dekat sini atuk dia dapat 2/3 lebih banyak. Okey, dalam pilihan yang kedua iaitu sulus mal, atuk dia ditetapkan 1/3 sebab tak ada ahli furud. Kemudian adik-beradik si mati yang perempuan ni dia dapat setengah daripada harta tersebut, dan bakinya contohlah bahagian dia ada 1, dia pergi kepada Baitul Mal. Baitul Mal ni lah, dia pergi masuk kepada Baitul Mal. Okey, jadi boleh faham setakat ni. Untuk masalah pertama dengan kedua ni mudah faham lagi. Jadinya harap tak ada masalah lah. Okey, sampai situ saja pembelajaran kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.